Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, hari ni tengah buat job. Ada orang sedekah tadi, pengantaran tadi ada orang sedekah makanan. So kita akan buat review makan lah tentang makanan ni. Okey, syukur, terima kasih yang bagi tu. So sekarang ni kita akan review makan. Tu makanan yang dalam ni dia tumpah kuah lah. Dia macam padu tengok. Aku tak tahu benda lah, ada telur, nasi, dah apa benda lah. Ada kuah sambal ke apa ke, kek apa. Adem. Tumpah kuah. Rasa je mat. Okey. Kambing, cok kambing. Rasanya lah kambing ni. Telur kambing. Dan ni lah. Nanti aku bagi nama company ni. Lepas tu ada kek. Dan juga ni apa ni? Sedap ya. Just ni. Aku tak tahu ni berani ke, gam ke, apa ke tak tahu. Tapi sumpah sedap. Terima kasih lah puan yang bagi tu. Tak tahu kambing ke lembu. Lerai. Saya tak tahu lah ni kambing ke lembu, saya tak tahu. Tapi memang lembut. Sedap. Sedap. Rezeki hari Jumaat. Kita main tahu orang nak bagi rezeki dalam tak apa. Kalau Allah bagi rezeki dalam bentuk makanan.
packing dia punya lerai. Dah. Apa ni? Alhamdulillah. Masih nak bawa balik tapi. Okey, ni dari company ni, nama dia Sinar Azam Usaha Niaga Sdn Bhd. Sinar Azam Usaha Niaga Sdn Bhd. Anda aku letak kat bawah nama company ni, WhatsApp dia nak order apa semua. Anda sediakan dekat description. Okey. Alhamdulillah, sedap. Nampak sedap. Terima kasih semoga puan tu dimurahkan rezeki. Cuma aku tak tahu sampai tumpah. Tak tahu yang ingatkan makanan macam mana dah. Dia buka tadi, terkejut tu. Tumpah-tumpah, minta maaf lah. Sayang lah, aku ni sayang tapoi-tapoi ni. Dia orang packing sini. Sayang tapoi-tapoi ni. Bila makan kat luar ni, so, kita buang. Buang sampah ni. Tu ada air kotak. Okey. Cukup dulu sampai sini video review makan straw, tak ada review makan ni. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki puan tadi. Ya. Alright, jangan lupa like, komen, subscribe, check video ni. Assalamualaikum pipi semua. Bye bye.